Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ini saya nak bercakap mengenai kereta-kereta di kampung. Okey, sebab kalau orang perasan, kalau saya buat video kampung kan, ramainya yang bertanya, kata dekat saya, oh patutlah duduk kampung, rumah saja besar tapi kereta. Kereta inilah, kereta Proton je lah. Tapi saya tak mau cakap pasal Proton sebenarnya. Saya tak mau cakap. Proton ke Honda ke BMW ke ikut test kita. Kalau kita suka, kita mampu belilah. So, saya tak mau cakap pasal tu. Tapi saya nak bercakap kepada orang-orang yang tak habis-habis kata orang kampung ni, 24 jam guna kereta biasa je. Tak mampu beli kereta mahal. Saya nak bercakap kepada diorang ni. Dia tak suka. Lama tau sabar geram dia ni. Okay. Apa salahnya kalau kami nak pakai kereta biasa sekalipun? Tak salah tau. Nanti kami lah nak beli Honda ke, nak beli BMW ke, semuanya suka hati kami. Tak kacau hidup korang langsung pun. Korang je suka lebih-lebih. Kami ni kan, kami sentiasa diam tau. Kami tak pernah kata kami duduk kampung ni, kami tak cukup beras ke apa ke. Kami tak pernah kata macam tu. Kami sentiasa bersyukur dengan apa yang Allah bagi. That's why kalau korang perasan, Alhamdulillah, rezeki orang kampung ni sentiasa macam Masya Allah banyak lah. Okay? Walaupun kampung biasa je tapi Alhamdulillah rezeki yang banyak. Korang ni biarlah nak guna kereta apa pun. Ya Allah. Macam benda kecil je korang nak jadikan isu. Kereta apa? Sekati nak guna kereta apa? Okey, ada setengah orang nak guna van fire tapi kerja kilang je gaji basic 1,500. Dia mampu beli ke? Tak mampu beli. So perlu ke kita jadikan isu? Tak perlu kan? Setakat nak kata, oh dah tahu, dah faham dah lah, diamlah. Ni nak bagi tahu kalau boleh nak judge bagi habis. Rumah je besar, kereta kecil, tak mampu beli kereta besar. Apa salahnya? Kalau dia nak guna kereta kecil sekalipun, kereta semut sekalipun, suka hati dia lah dan dia suka. Bukan kita yang guna, yang nak naik. Dia yang nak guna, dia bukan kita. Kita ni kalau setakat tengok dalam hati kita cakap apa-apa tak apa, tak perlu nak. Apa saya nak kata tak perlu nak mengemukakan pandangan yang sebegitu. Orang bayangkanlah, ni rumah yang perasan. Bayangkan perasaan dia macam mana. Rumah ni, rumah cantik dah. Kereta ni. Habis tu kita nak kata apa lah, dia tak mampu nak beli kereta. Perlu kan kita kata macam tu? Tak perlu. Okay? Saya buat video ni tengah hari, jadi kebanyakan ni dah pergi kerja. That's why kalau korang perasan, dalam video-video saya, video kampung, selalu saya buat tengah hari. Jadi, kat rumah kalau ada kereta pun, ada kereta yang biasa-biasa je. Sebab apa? Sebab kami ni orang Malaysia, orang Melayu. Kan, kami ni tak kisahlah kereta tu mahal ke murah ke. Kalau kami sayang, kami akan bawa juga pergi kerja. Okey? Sebab kita dah sayang. Jadi, kereta mahal ke jangan bawa pergi kerja lah. Korang ni benda simple pun nak kena explain yang panjang. Habis tu, yang ni rumah kecil tapi kereta besar nak kata apa? Yang tadi tu rumah besar kereta kecil. Yang ni rumah besar. Tadi rumah besar, kereta kecil. Yang ni rumah kecil, kereta besar nak kata apa? Kita tak boleh nak kata, orang ni macam ni, orang ni macam tu. Tak. Semua orang beli kereta sebab kegunaan dia. Kita beli kereta ni, contoh family kita ramai. So, kita terima ada orang sekali. So, kita beli kereta besar sikit. Maybe like Alza ke, Avanza ke. Okay, and then family kita kecil je. Kita 3 orang je, macam tu je. Beli dah Myvi ke, Axia ke. Perlu ke jadikan isu? Tak perlu. Lagi satu. Kalau bajet cukup, belilah. Beli Velfire ke, beli Lamborghini ke, beli je tak apa. Tak ada masalah langsung. Tapi kalau rasanya bajet pun tak ada kan. Bajet pun tak ada. Lepas tu nak beli yang mahal-mahal tu memang tak boleh lah. So tak kisah tu orang nak guna kereta apa. Serius cakap tak kisah. Asalkan kereta tu okey, boleh jalan. Go. Lagi satu. Yang mana kat kampung ni ada kereta-kereta lama. Macam tadi kat bengkel tu sekali kan. Dia ada kereta lama bukan sebab apa. Kadang kita guna untuk kerja kampung. Macam bawa rumput ke or anything kan. And then ada setengah pula kita simpan sebab ada kenangan terindah dengan kita. Maybe itu adalah kereta pertama yang kita beli. Menggunakan hasil titik peluh kita sendiri. Of course lah sayang nak jual kan. Dia macam tu lah. Jadi korang janganlah nak jadikan isu. Tapi tak apa. Saya faham. Maybe ada setengah tertanya. Tapi cara diorang tertanya ni pun. Diorang tanya soalan dengan cara yang sedikit. Macam nak kata sedikit kurang baik lah. Kurang baik gitu. Nak kata pengajar tak boleh. Okay.
Tak apa, saya faham. Cuma ni betul lah. Kalau kita ni tak tahu, malu bertanya sesat jalan. Cuma ni kalau nak tanya tu pun tanya elok-elok lah. Jangan tanya macam nak ajak gaduh dah ni. Macam dah dendam setahun dia ni jom gaduh. Bukan macam tu. Tak apa. Lagi satu, macam ni lah view kampung time mendung. Cantik tau. Semua benda hijau-hijau tau. Tengok pula pokok-pokok bunga ni. Allah cantiknya. Saya suka bunga tau. Saya suka bunga lah. Kisahlah bunga apa sekalipun semua saya suka. Dan yang paling saya suka bunga tulip. Tulips. Itu saya paling suka. Lepas tu rose. Semua cantik lah. So kalau korang perasan kat mana je ada bunga mesti saya akan rekod. And cakap ada bunga. Sebab apa? Sebab saya suka bunga lah. Okay. Tapi betul lah. Kalau kita tengok bunga ni rasa happy je. Rasa tenang je. Lagi-lagi bila mendung macam ni kan. Okay, semua nampak hijau-hijau. Lepas tu ada bunga kat situ. Color orange ke. Macam tadi, satu tempat ada 3 jenis bunga ya. Bunga color pink ada. Color purple ada. Color putih pun ada cantiknya. Rumah ni sekarang ni rasanya dah tak ada orang dah kot. Sebab tengok dah penuh dengan rumput. Lepas tu tiba-tiba, pada nampak rumah ni. Tengok padang tu hijau kan. Ya Allah cantiknya. Tengok padang ni, ya Allah, hijaunya. Ya Allah, Masya Allah. Cantik sangat-sangat tau. That's why saya suka kampung. Korang tengoklah. Dia punya view tu, ya Allah, tak pernah nak kalah. Sentiasa cantik. Wah, macam mana sekalipun, view kampung ni tu tak paling best. Paling cantik. Paling on top. Okey, dan yang paling penting, tak pernah mengecewakan kita ni lah. Saya ni kan, dengan kampung, sebelum saya pernah bercakap, saya suka kampung sebab dia punya view tu. View dia lain daripada lain. Sangat-sangat cantik, bagus. Cakap balik pasal kereta tadi tu. Saya rasa kereta kita tak perlu jadikan isu. Ada setengah orang, okay, dia beli kereta macam tu sebab dia suka. Ataupun bajet dia macam tu. Jadi tak kisahlah kalau kita kata, rumah besar, kereta kecil. Tak mampu beli kereta ke? Tak apa. Suka hati dia. Dia mampu ke tak mampu ke? Bukan masalah kita, ya? Tak kisahlah. Nak guna kereta Proton ke apa ke semua. Tak kisah. Semua orang ada test masing-masing. Semua orang ada sebab kenapa dia beli kereta macam tu. Jadi kita ni sebagai orang luar ni kita tak ada hak lagi nak judge orang. Nak kata, wah you pakai kereta macam ni. Ya pasal miskin lah. Kita tak ada hak nak kata macam tu langsung dekat orang. Kita ni siapa? Kita siapa nak kata kat orang kan? Tak maulah kata-kata macam tu tak baik. Berdosa tau. Berdosa. Tak baik kata-kata macam tu. Bayangkanlah owner terasa. Mampu ke kita tahu ke mana satu owner dia nak pergi minta maaf tak kan? Nanti ke akhirat siapa yang susah? Kita juga yang susah. Siapa yang kena tanggung dosa? Kita juga. Sebab apa? Sebab kesalahan kita. Okey? Jadi okeylah semua. Sampai sini je video kita untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.